Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Antara peluang dan juga ruang yang disediakan untuk orang-orang yang berpuasa dan kita patut dan perlu untuk merebutnya ialah doa orang yang berpuasa tidak akan ditolak. Oleh itu, dalam bulan yang penuh keberkatan ini, ambillah peluang untuk kita meminta, memohon, merayu, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita merujuk semula ke dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, pada ayat yang Allah menceritakan tentang puasa itu, dari ayat 183, 184, 185 dan 187. Ini semua ialah ayat-ayat yang menceritakan tentang kewajipan berpuasa dan tentang hukum akan puasa. Tetapi kalau kita perhatikan, di antara ayat 185 dan 187 itu terselit di ayat 186 suatu ayat yang sangat patut untuk kita ambil perhatian, iaitulah Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan sekiranya hamba-hambaku bertanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang aku, yakni tentang Allah Subhanahu wa taala, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini sangat dekat, amat dekat, dan aku akan memakbulkan, memperkenankan setiap permintaan hamba-hambaku yang meminta kepada aku. Jadi mengapa ayat ini dimasukkan ketika Allah menyebutkan tentang puasa? Sudah pasti ada nilainya, ada makna yang patut untuk kita perhatikan dan kita fahami dan kita hayati. Iaitulah dalam menunaikan puasa ini, jangan lupa untuk kita isikan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa, kehidupan tak akan sunyi daripada sebarang ujian dan dugaan dan sebagainya. Maka orang-orang yang bila kita menghadapi ujian ini, kita tak akan mampu untuk menghadapinya tanpa kita meminta bantuan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani menyebutkan bahawa ada 3 golongan orang yang tidak akan ditolak doanya, iaitu doa seorang orang tua untuk anaknya, doa orang yang bermusafir dan juga doa orang yang sedang berpuasa. Oleh itu, mintalah daripada Allah Subhanahu wa taala dari sekecil-kecil sehinggalah ke besar-besar perkara, dan yakinlah bahawa Allah akan mendengar dengan syarat kita akan bersabar. Kita tak boleh untuk jemu untuk meminta kerana Allah tidak pernah untuk malu memberikan kepada kita. Mintalah apa yang kita mahukan dan serahkan kepada Allah untuk memberikan untuk kita apa yang kita perlukan, insya-Allah. Sekian dari saya, Abdul Razak Muttalib, Akademi Magnet Success. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.